Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Sedar tak sampai seminggu lagi kita nak raya kan? So macam mana dengan ibadah puasa dan persiapan raya semua? Semoga lancar-lancar lah hendaknya ya. Amin. Baiklah, untuk video resepi kita pada kali ini, saya ingin berkongsikan dengan anda resepi mudah dan enak, iaitu resepi ayam goreng bawang putih. Rasanya kalau anda pernah ke Thailand atau sering makan di restoran Thai, mesti anda akan selalu jumpa menu yang satu ni. Rasa umami daripada bawang putih yang meresap ke dalam perapan ayam sangat-sangat memanjakan diri rasa sesiapa sahaja yang menikmatinya. Ditambah pula dengan tekstur rangup dan garing ayam goreng, membayangkannya aja pun dah kecoh rasanya. Baiklah, tanpa berlengah lagi, jom kita start memasak. Baiklah, mula-mula masukkan ke dalam pengisar 5 hingga 7 ulas bawang putih, setengah biji bawang besar, 1 sudu besar biji ketumbar, 1 sudu besar serbuk perasa, garam secukup rasa dan serbuk lada hitam atau serbuk lada sulah secukup rasa. Kisarkan kesemua bahan sehingga lumat. Seterusnya, masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi bersama 1 kilogram ayam yang telah siap dipotong. Gaul rata dan perapkan selama 20 hingga ke 30 minit. Setelah ayam siap diperap, masukkan ke atas perapan ayam tadi 3 sudu besar tepung beras, 1 sudu kecil tepung gandum serbaguna dan setengah sudu kecil serbuk soda bikarbonat. Gaulkan sehingga serata. Kemudian, panaskan sedikit minyak untuk menggoreng. Bila minyak dah panas, masukkan ayam kita tadi. Masak dengan api sederhana sehingga ayam masak sepenuhnya dan kulitnya garing. Bila ayam hampir masak, masukkan 5 hingga 7 ulas bawang putih ke dalam gorengan ayam kita. Teruskan memasak sehingga ayam masak sepenuhnya. Kemudian, bolehlah dihidangkan. Ayam goreng bawang putih sedia untuk dihidangkan. Selain daripada dimakan dengan nasi, ayam goreng ni enak juga kalau dimakan dengan pulut. Mudah je bukan? Semoga perkongsian video resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan butang like, subscribe dan share agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada video yang telah dikongsikan. Ampun maaf jika tersalah kata atau terkasar bahasa. Jumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.